Teranak Pak. Tak paru minum macam tu. Assalamualaikum. Salam. Abang. Ya. Nama jual abang? Lontong. Lontong. Nak bara minum dah macam dulu. Ya, jadi. Masih cukup benda Pak. Cukup benda lah. Apa macam tu Pak? Minum dah macam dulu. Itu ada terbaik. Ini kamu kaya buah Lalu kamu apa kaya buah? Oh apa Pak? Apa? Nampak tanya cik. Ha. Ada Pak nampak teranak kamu kok baca-baca membayang-bayang model video merek BM. Aku lai tengok rasa tak ulah. Lai kawan tu ha. Tapi nya lu di bos kau kecil ni. Udah ada nampaknya ni Pak. Ya. Jangan ada nampak dia. Ada nampak. Di kawan tu ada nampak. Ada nampak. Panik ya dengan tadi Pak. Ya itulah. Yang nanti boleh tu ha. Tapi lah tu. Ang ka baju deh. Nya langsung pakai kali ya. Dia pakai ladang juga. Oh. Ada tu pakai ladang ha. Oh apa teranak tu Pak? Ha. Oh nyo aku lai telingonya merek BM. Iya ya. Itu kan ternak tu kebetulan bukan Paijo ketua Provinsi Sumbar. Ha. Bapak Ferry Mulyadi. Ya. Jadi ternak beliau itulah jadi gini tu. Jadi kalau lai apa kok Pak terang informasi cek Pak. Jadi itu kawan ada sobok kau tanya dia ni. Oh Boleh itu Pak. pasti. Oh, itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kok. Sedang lama mana kok? Boleh Pak. Ambo mah duduk Pak lu. Oh mencari ternak ketua Porbi BM. Ayo. Ras kata ulah yang agak baca bio nya Pak. Ternak tu. Jadi apa ternak tu Pak? Jadi ternak tu itu Pak. Berbuka di amo buru sampai petang kan? Gantian kubang. Di Gantian Kubang, ya Gantian Kubang tu buka ternak tu ndak pulang-pulang dah. Jadi awak ambo mencari tadi malam Pak. Dah salah sudah maghrib dah mau cari jo dapat minjam unda kena kendaraan masyarakat kita. Malah di situlah Pak ambo terharu jadinya. Terharu jadinya. Semangat sepangka. Dosanak kita pernah penjaduk Porbi menolong mencari ternak tu. Iya. Tolonglah cari ternak tu kata. Tolong cari ternak tu kata. Jadi dia semangat tadi tu di situlah timbul rasa kegembiraan hati sudah tu tampak saya pakai tu badan ciam pasti saya cium bayam. Ada asar soalnya nak masuk bos. Tu. Jadi yo yang bagi orang tu kalau tak kaiku baburu siku hilang tanah sana tu tolong carian tu. Ayo tejo-jo de matu terkalang-kalang di pikiran de mak bengkeh nah. Yo kacandu baburu kemari na Pak. Ayo kecanduan. Ayo kalau nak pulang awak sebagai orang ladang Ayo. Jatian ya, yo lai basuh ya awak mak pulang dari ladang. Lai awak bawa ke bawah. Tapi yo nak namu turun tu. Dan mau turun Pak? Nak. Tu awak malam tadi awak keceng kalau ada silanya anak apa nak cokinya kan untuk kate kan. Namu ya awak payah hantar sampai basuh yang dok cari ke situ balik kan. Ya kalau awak je payah beko tu nak namu turun doh. Namu cakap kan. Jadi kini ko kalau awak kapai kalau ada nak coki hantar kini kate. Biarlah ambo bermurah hati je sama-sama je Pak. Oh tapi ambo bertanya je Pak. Lain tak berimau nagari disko ke Pak? Berimau lain tak ada. Cuman kalau dulu ada rimau lapian ya. Oh ada dulu Pak? Iya ada limau lapian dari apa kelinci kan. Ada lapis sachet-sachet kasih koko tapi kini tak ada loh. Tak ada lagi. Habis lang. Jadi apa Pak? Narimau tu ada dulu Pak? Ada makan kambing dan. Apa balik caranya makan kambing Pak ada? Cerita je tadi letan. Makan kambing. Ya.
Di Sando itu nak ada tando-tando dah. Ayo. Jadi kebetulan jalan ke siang jam 2. Ya. Tak bebek kambing ko. Tak bebek biasa lain nak bagi dah. Ai ko dia makin sawung. Ngaju nganu jadi hati na. Dia ada dua bagi dia ke kandang. Dia kandang lah kok ni ko. Ya. Jadi dalam itu tu membebek sekali ulang ni. Ya. Bek. Hilang lagi. Itu? Hilang itu di tweet ke bawah. Ya. Di tweet ke bawah. Minta center kenyak ken. Kita center di bawah mapo. Kandang. Di bawah kandang. Ya. Banyak darah kecil kan. Ya. Dia ulang center keluar Dia balik. kata kambing membebek itu Pak center di ke bawah. Ya, dah lah tiba di kandang. Ada di bawah kandang. Ya, Banyak dia darah di center bawah tu. di bawah kandang. Ya. Dia center ke sini dah ada tando-tando dah. Dia center ke dalam lagi. Yang kandang dia itu jarang di sini lah. Ya. Ini center nampak dua-dua monggo dia dah di dalam. Ya. Itu mungkin dia naso imong kita mengenal. Ya ya. Ada yang dia singkong kandang sao ko. Ya. Dia simpio sa kandang ko. Ya. Ni suyuk ni nak bagi suyuk tik kuda. Ya. Mango ya. Dia nenjek nak cenjek dia bagi. Oh dia injek dan tak injek dah. Nak dia nenjek celai. Ya. Baru cadangan yang menggali di dalam ni. Betul. Menggali di Oh, dalam. jadi Pak Menjat tu menghari ya hanya di dalam. Ya berjalan lah di dalam. Berjalan dalam tinggi Pak. Tinggi suyuk ah. Ya. Itu tinggi. Tahu 2 meter lah Pak. Oh, tanggal 2 meter tu. Ya, Jadi itu kejadiannya tu dulu kira tahun berapa tu Pak? Ini gua boleh ni. Ya lah lama. Nak tekan apa dia? Anggarannya 2 tahun lah kan. 2 tahun apa ya lai? Sampai kali haji ya. Oh sekitar 5 tahun lebih kurang ya. Apa lah tahun bang? Sampai kali haji betul ah. Oh sampai belaji besok berarti. Ini bulan haji kejadian ah. Ya sampai belaji berarti 4 tahun yang lewat nanti. 5 tahun yang lewat. Kita mbak putih boleh. Jadi kini tak ada di mau tempat dah. Hilang saja. Dah lama hilang dah. Tu anak nampak aneh di remote tempat mak. Dia inyolah bunyi di dalam kandang. Awak itu curiga. Dia katanya milik kambing dia. Ya, jadi inyolah dan curiga. Si pintu dan singkong dia nak jadi singkong dah. Nyo bagi. Ya. Ada nak bentaga. Dek ada nak bentaga lagi gua nasi. Dan kapu ko. Ya. Dalam kandang. Nak kasih deh. Tiga nyo lah betul kecil surat tu ah. Kalau menangku ya bang. Oh, lebih tu jadi mau orang. Ya, yang betul nak tiga nyo lah bawa apa? Ngambo kambing. Ngambo kambing itu kenyak ah. Oh, kambing aku ni betul kan maknanya. Sempang ke punggung Ini bang. sempang. Nah, jadi tangan nak hari mengapu terkulai Oh, semua. tangan tak kulai je. Ya. Nama badannya kambing ni betul. Oh, betul je. Jadi nyo kamu loncek nak jadi kamu loncek dah. Dan nanti kambing lagi. Pada apa orang gue kambing tu ya tu bawa. Ya bawa nak ke bawah kenyak dah. Kadang kandang. Ya, nyo ke bawah mandi ke dalam kandang. Nyo menyinggung balik ya. Baru lagi. Ada center itu ah. Apa cik dah mau? Oh, kecil. Ada betul dah. Oh. Dan tuin nyo. Oh, pak mak lah di mau dah. Ya. Tu. Ini baru dah sila. Oh, ni bawa. Dia ni mak dah. Ayo. Jali balang bang. Ada sado ada. Anda tak kuat Farah. Ini kami tu kan pergi ke cik tadi. Kalau bagang apa suatu asal paso. Hati dah panen ada takut dia bang. Bagak jadi. Oh, bagak jadi orang tak pasal dia takut dia bagak dia. jadi. Oh, nak menyangkut pasal 2000 dah. Mak kok kambing kok tak bebek kata. Tua. Je kambing apa nak bebek kambing. Dah sekali ulang ni. Besok kalau kambing kok kalau kambing nan sanang dak. Tua Tapi kalau kambing agak sakit. tua. Oh, kebetulan harimau nama pon. Ya. Atu nak camek pak dah. Mana yang sangkon tu imam. Atu nampak di muka di Itulah. Oh, Jadi jale nyolah nyo kamu lompek kedua, kambing lari. nampak Apa nampak bersubang lagi. Oh, basubang harimau dah. Wala tidak. Berarti harimau peliharaan mama. Jadi harimau di lapen Di pemerintahan. Di pemerintahan. Oh, di lapen dek pemerintah harimau tu. Tapi kini nak doja harimau tu lain tak? No, berarti lapai nyo ke hutan. Berarti nyo pai ke hutan Indo. Jadi walaupun saganas-ganasnya harimau, tapi ada jo raso ibunya nama daripada nyo menyesu masyarakat biar ada yang pai ke. Jadi ceritanya seekor harimau
di lapihan untuk melindungi hutan karena ada hutan lindung sekolah payah. Berarti mengerti seekor rimau namuan anak. Oh banyak pak? Ampe ekor rimau. Ampe ekor rimau binatang buas mengerti jo keadaan. Dan karena nyolapen pemerintah untuk melindungi hutan lindung. Sementara dia parutnya kelaparan, pasutnya mengatakan dulu harinya masyarakat lu. Yang makanlah berupa kambing. Tapi setelah itu bisa lah rimau kot daripada menyesu hidupnya. Dia lah dan pekan negari dan kau tali juang dia kan. Itulah. Jadi lama je situnya pak ya. Dah betul pak. Kau katakan itu pak, nak jadi awak mencari ternak kata rapi kalau lepas tolong tunjuk nak barang tapi pacang padu dia pak. Ya. Dia kalau kata lah pacang padu dia nak lagi lu padu dia nak pak dan mukor. Mau jadi mau pak. Abi mak bagi mukor nak. Apa dia nak mau mak bagi nak. Nama bagi takut beda dari mau lain dah. Kini yang banyak jadi rimau dari pak tu tapi mak bagi dari rimau dah. Yang banyak jadi rimau. Jadi kalau dari rimau kau nak makan dan sedua awak dah tahu tu pak nampai lepas ya. Awak pencarian dia dulu pak. Ya pak. Dapat nak tolong nak pak jadi pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak Ceno. Wah betul Pak. Oh japak lah mau kata pencari ternak tu. Pacang padu orang ngasih tu Pak tadi ya citu rimau 6 tahun yang lewat. Itu nak kalau kata mana nak ada legend nak. Lena cakap buah. Apa le risiko tu yo lain kalau mau tu pacang padu bola Pak. Oh tantang cari itu rimau nampak bacu sekitar 5 tahun lebih kurang jo kini kok kini kan dah ada pak rimau nyolai mungkin lapai nyo karimbo pak tapi mak bangke ne pak yo pacam padu yo gataku merepai karimbo mencari tarana rasu kadiampe rimau ju kok balaki mak serambai kau orang tu bana nama bangke takut ikan pak oi nak betul apa pak saya terus kata banyak takut lah nak ada itu kejadian tahun 5 tahun lewat tu mah. Ayo kini ko alaman nak do le do. Ayo. Yo paru dan pacam padu dan Yo pak. tari salah kata nak ada beko nak bertamu beko talanak tu lemo beko. Ayo. Tarulah pak kata. Nak bagi do tari lah. Dia ke bawah dia takut lah pak semua lah dia pak dia ke bawah dia takut lah. Ada. Untung le ada kawan pergi mencari ternak. Nak iyo nak ada kawan. Abah suruh dia berdendang. Aku nak menyuruh berdendang. Pergi mencari ternak. Beliau mana tolong menolong mencari ternak. Mambu. Yo jam malah dia ceritanya masalah nambalang tu. Kau ada nambalang tu kamera kau mak aja malah dia ceritanya tu masalah. Rimau dia baca aja tu ndak jadi cuma makan kakek boleh. Ndak kau cari ternak aku nanti. Oh dia jadi kemudian jajakkan dia aku. Jajak babi jadi kemudian. Onde mak. Kalau le nak mau tak sekolah lokasi dia teh. Yo. Sampai awak dia yang kekong. Jajaknya. Ca. Hayo. Ca. Heo. Mana pai ternak pukah. Berkek bertolong beliau. Allah bertamu ternak kami ke siku. Siku baru. Siku baru bertamu sana. Tinggal siku lain. Kama kalau anak siku lain nampak tadi sana tapi mungkin ragunya jatuhannya ke saya lari. Entahlah. Ini dia dah tinggal malam. Ini dia apa malam tidak apa beda tuan. Tapi namanya kita pergi pas satu olahraga babi kita sedang ciam pasti secuak bayam. Bersama-sama sesakit sepenangguang. Kebetulan nambo bersama ketua pergi. Ketua pergi Sumbar itu Bapak Peri Mulyadi. Kami sedang ciam pasti secuak bayam kok. Baik kecil dan tungku semua makan tanah, tadi lantang semua minum angin. Makan angin. Barasuk ke parasuk. Atau minum air. Tungku makan tak semua makan tanah, tak lantang semua minum air.